Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Iqmah bin Hassan dari MPU 3412 ingin berkongsi tentang satu paparan video tentang pelaksanaan program Jelajah Ramadan Komuniti PDRM. Program ini bertujuan menjalankan aktiviti khidmat masyarakat berteraskan konsep pembangunan mampan. Program ini dilaksanakan bagi membantu golongan yang memerlukan serta mengukuhkan hubungan antara komuniti dan pihak PDRM. Program Jelajah Ramadan ini merangkumi 3 komponen utama iaitu ziarah ke rumah pesara polis yang uzur, pengagihan bubur lambuk kepada masyarakat serta penganjuran majlis berbuka puasa bersama golongan sasaran. Aktiviti ini melibatkan penyertaan pelbagai pihak termasuk wakil PDRM, wakil Perkap dan komuniti setempat. Pembangunan mampan merujuk kepada usaha memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Dalam program ini, kemampanan sosial diterapkan melalui bantuan kepada golongan rentan, kemampanan ekonomi melalui penggunaan sumber secara berhemah dan kemampanan alam sekitar melalui pengurangan pembaziran makanan serta penggunaan bahan mesra alam. Melalui program ini, antara isu utama yang dikenal pasti adalah keperluan sokongan berterusan terhadap pesara polis yang uzur serta kebajikan anak yatim, golongan istimewa dan balu warga PDRM. Golongan ini berdepan cabaran dari segi kesihatan, emosi dan kestabilan ekonomi yang memerlukan perhatian dan sokongan daripada komuniti. Program ini dimulakan dengan ziarah Ramadan ke rumah pesara polis yang uzur dan menghidap penyakit kronik seperti strok. Lawatan ini bertujuan menyampaikan sumbangan keperluan asas serta memberi sokongan moral kepada mereka. Interaksi yang berlaku bukan sahaja memberi kegembiraan kepada penerima, malah mengeratkan hubungan antara komuniti. Aktiviti ini diteruskan dengan program pengagihan bubur lambuk kepada orang ramai di tapak Bazar Ramadan pada 11 petang. Pengagihan dilakukan secara tersusun bagi memastikan semua lapisan masyarakat mendapat manfaat daripada program ini. Pada waktu malam, majlis berbuka puasa dianjurkan dalam suasana penuh kemesraan dan kebersamaan. Dalam majlis ini, sumbangan turut disampaikan kepada golongan anak yatim, golongan istimewa dan balu warga PDRM. Kehadiran tetamu jemputan turut memeriahkan lagi program ini. Program ini telah memberikan kesan positif secara langsung kepada golongan sasaran. Bantuan yang disalurkan membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka
manakala interaksi sosial memberi sokongan emosi yang amat bermakna. Selain itu, program ini turut meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan mengurangkan pembaziran dan menggunakan sumber secara berhemah. Sepanjang program ini berlangsung, setiap peserta memainkan peranan penting dalam menjayakan program ini. Tugas dibahagikan secara sistematik termasuk penyediaan logistik, pengurusan makanan, pengagihan bantuan serta dokumentasi aktiviti. Saya sendiri bertanggungjawab sebagai juru gambar sepanjang program ini berlangsung. Dari sudut jangka panjang, program ini berjaya mengukuhkan jaringan sosial antara komuniti serta memupuk budaya saling membantu. Ia juga menggalakkan amalan perkongsian sumber yang menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Secara keseluruhannya, program Jelajah Ramadan Komuniti PDRM telah berjaya mencapai objektifnya dalam menyokong pembangunan mampan. Program ini membuktikan bahawa usaha kecil di peringkat komuniti mampu memberi impak besar kepada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan dan diperluaskan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.